Takkan kita berhenti kat sini ya? Jangan. 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 Okay. Jom. Pulau 5. Faruk. Faruk apa? Mandilah. Dah. Faruk tak mandi ke? Dengan betir ni, dengan clear. Cik kita nak lompat tak? Dia bukan ni. Memang dah bunyi ni. Inilah kerja dia. Kerja dia memang tiup whistle je. Kalau orang mandi, dia tak habis-habis dengan whistle dia. Ni kita berada di Pulau 5. Pulau yang macam gini ni ada 5 biji. Jom. Okey, mari. Dan tolongkan dia. Dah.